Hanja, jom kita tengok lagi beberapa tumbuhan lain yang boleh dimakan yang jadi sebahagian penting dalam diet dan budaya orang sana. Siapa yang pernah pergi Sarawak mesti kenal midin. Tekstur dia yang rangup-rangup tu bila ditumis memang sedap. Ia tumbuh melia dan senang nak dapat. Dah macam jadi simbol masakan Sarawak dah. Midin ni contoh paling perfect macam mana sains moden sahkan kebijaksanaan orang dulu. Dulu guna untuk ubat demam. Sekarang kajian dah buktikan ia memang ada sifat antimikrob dan bagus untuk kesihatan usus kita. Hebat kan? Bukan sekadar sayur biasa. Dan jangan lupa terung asam. Ini bukan macam terung yang kita selalu nampak kat pasar. Dia bulat, warna kuning dan rasa dia masam. Rasa masam ni lah yang jadi senjata rahsia dalam masakan Sarawak untuk seimbangkan rasa lemak atau hanyir tu. Jadi, lepas kita dah tengok semua contoh-contoh yang menakjubkan ni, apa kata kita undur sikit dan fahamkan gambaran besarnya. Kenapa semua penemuan ni penting sangat kan? Apa yang kita nampak hari ini baru sikit je. Hutan Sarawak ni simpan satu khazanah sebatian bioaktif yang tak terkira banyaknya. Macam sebuah perpustakaan perubatan semula jadi yang masih banyak buku belum dibaca oleh dunia. Petikan dari para penyelidik ni dah merumuskan segalanya. Ada satu hubungan yang sangat mendalam antara orang tempatan dengan makanan ni berdasarkan kepercayaan turun-temurun pasal nilai dia. Sains sekarang ni cuma datang untuk sahkan apa yang komuniti asli dah tahu dari dulu lagi. Ini buat kita terfikirkan, kisah Sarawak ni satu peringatan penting untuk kita semua. Agaknya, berapa banyak lagi rahsia alam macam dabai dan midin yang tersembunyi dalam budaya makanan tempatan kat seluruh dunia yang sedang menunggu untuk ditemui sebelum ia hilang di telan zaman.